Hai guys, pernah tak masa makan sate tiba-tiba terfikir makanan simple macam ni sebenarnya datang dari mana? Hari ni Nisa nak cerita sejarah sate tapi versi paling sempoi lah. Sate tak bermula di restoran besar pun, tak bermula dekat bandar pun. Sate lahir di jalan-jalan kecil Pulau Jawa sekitar pada tahun 1800-an. Nak bercakap? Sila cakap sekarang. Okey, dah. Masa tu, pedagang Arab dan India datang ke Nusantara bawa budaya daging berempah yang dibakar. Orang Jawa tengok mereka ni adaptasi cara tu ikut gaya mereka sendiri. Daging dipotong kecil-kecil, lepas tu dicucuk dengan lidi, dibakar dengan arang. Lahirlah sate pertama makanan rakyat biasa yang dijual di tepi jalan. Nama sate pun ada ceritanya. Ada yang kata dari Hokkien, sate bermaksud 3 keping. Dulu satu cucuk memang ada 3 keping daging. Ada yang kata dari Tamil, tapi teori yang paling kuat memang berasal daripada bahasa Jawa, iaitu sate. Dan bila orang barat datang, ejaan pun berubah menjadi sate. S-A-T-A-Y. Sate. Sate tiba di tanah Melayu melalui migran Jawa, terutama sekitar Selangor dan juga Johor. Di sinilah sate berubah rupa. Malaysia tambah identiti sendiri, kuah kacang yang lebih pekat, gula Melaka dicampur kat dalam kuah sate tu, serai, kunyit yang lebih kuat dan yang paling penting nasi himpit. Actually, rasa sate Malaysia dia jadi lagi lembut, manis dan lebih rasa kaya sesuai dengan lidah orang kita lah. Kalau sebut sate, mesti orang akan ingat Kajang, which is where I stay now. Lebih 100 tahun dulu, pembuat sate Jawa buka gerai kecil dekat area Kajang ni. Sate mereka lebih besar, lebih berempah dan kuahnya lebih pekat. Dari gerai kecil sampailah jadi ikon negeri. Sampai sekarang kalau orang cakap, jom makan sate, Kajang selalu jadi pilihan. So itulah sejarah dari mana datangnya sate. Bukan sebenarnya dari Malaysia pun, daripada Jawa. Okay, so itu sahaja cerita Nisa untuk hari ni. Kalau korang berminat cerita-cerita macam ni, Nisa ni suka bercerita, tak tahu cerita apa pun, semua cerita. Follow Nisa dekat TikTok dan juga subscribe this channel. Okay, bye.